Aku cakap mesti mau display punya. Okay, saya Arham daripada KPDN KL. Saya dah dengan orang kawan saya. Kita nak buat satu siasatan aduan berkaitan dengan penjualan emas. Okey, sebelum tu boleh tak saya dapatkan SSN? Ya? Okey. Baru-baru ni ada satu transaksi jualan emas kepada seorang. Okey, you jual sebentuk cincin kepada dia pada harga 1,530 dijual dekat dia. Tapi setelah kita kira 400 dikalikan dengan 3.65 ni, dia tak sampai pun 1,530 ni. Dekat sini tak boleh upah. Tapi kat dalam ni tak boleh upah. Itu cincin saja. Harga barang ni upah tak ada. Kalau tu harga emas masa berapa Ada display. Kita ada display harga emas masa berapa? Ayo tak taruh tu, siapa pun tak nampak. Dan taruh depan lah, baru customer boleh tengok. Ya, naik turun. You berniaga emas pun bukan satu hari, 2 hari. You berniaga emas hari-hari. So naik turun pun you mesti alert lah, tulis. Tengok, emas turun naik hari-hari. Tapi ini harga 8 hari bulan 8. Sudah 1 bulan lebih. Yang hari ni Hari ni punya berapa? Ini yang terbaru. Yang terbaru bulan kata 8 lah. Kenapa tak nampak? Customer mana tahu harga 1 gram RM400. Tu cakap mesti mau display punya. Apa dengan ni dia tak asingkan. Contoh ni kan, 0.97, harga 1 gram RM400, 388, RM12 kurang. RM12 tu harga upah dia. Harga upah dia tak tulis dalam ni. Dia tak nyantuk masuk. Kalau harga upah sekali dengan harga barang, dia kena tulis terus lah. Tak boleh asing harga. Tak boleh kisah harga.